Masalah ni masalah yang ditimbul oleh banyak pihak, terutama sekali wanita, kerana mereka dengar macam-macam cerita menakutkan mereka, kerana cerita orang dirogol di tempat simpan kereta, di tempat-tempat beli belah, dan juga nak masuk ke tandas pun, bilik tandas pun dia orang rasa takut kerana cerita dibisik-bisikkan ada perempuan yang pergi ke kedai, masuk bilik tandas kena rogol oleh penjaga tandas berkenaan. Jadi ini semuanya menyebabkan kita naik ketakutan. Budak-budak kecil diculik di pasar malam dan sebagainya, dan beg tangan pun dicuri orang, dirampas orang masa dia orang pergi berbeli belah dan sebagainya. Banyak lagi hal yang menimbul kerisauan. Baru-baru ini, 3 hari dulu, kita baca dalam surat khabar, seorang wanita sedang berjalan-jalan bersia-sia di Jalan Gasing, di Bukit Gasing dekat Petaling Jaya, dan dia ditikam oleh 2 pemuda dan ditikam bertubi-tubi, dan akhirnya dia mati. Dan anak perempuannya yang bekerja cuba mencari pertolongan, tak dapat pertolongan, tak ada siapa berani nak datang tolong dia. Dan inilah kisahnya. Jadi banyak hal sangat yang berlaku. Dulu kita dengar juga cerita orang perempuan sedang bercakap dengan telefon bimbit, mengguna telefon bimbit, dia ditolak kerana orang nak mencuri ataupun merampas telefon bimbit dia. Jadi keadaan ini keadaan yang menakutkan orang. Nak hantar anak ke sekolah pun mesti berjaga-jaga, takut anak tu tak balik. Ada anak-anak yang ke lain daripada sekolah, tetapi kebanyakan yang ke sekolah kadang-kala menimbulkan kebimbangan di kalangan ibu bapa. Takut kalau-kalau diculik orang dalam perjalanan balik ataupun perjalanan ke sekolah. Jadi keadaan keselamatan ini tidak begitu terjamin. Kita tengok di mana-mana, di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar lain, kawasan perumahan ada penjaga, ada guard. Ini tak patut ada kalau kawalan keselamatan itu baik. Jadi kita tak mahu adanya special security system yang terpaksa diwujudkan di tempat-tempat dia orang tinggal. Padahal kita negara yang aman, negara yang baik, dan keadaan ekonomi pun memang baik. Barangkali kerana gaya hidup yang telah menyebabkan banyak orang ni menjadi nakal seperti yang saya sebut tadi. Ada barangkali yang terpengaruh dengan apa yang dia tengok ataupun baca dalam surat khabar, dalam televisyen, ataupun barangkali kerana dadah telah mempengaruhi jiwanya dan cara dia bertindak. Jadi banyak orang menjadi mangsa, dan saya rasa ini patut ditangani dengan cara yang baik dan cara yang berkesan. Kalau tidak, rakyat kita takut nak ke mana-mana, terutama sekali wanita, nak ke pasar, nak ke mana-mana. Satu isu yang besar. Kerajaan baru selepas pilihan raya ini mesti menghadapi masalah ini, dan mesti memberi jaminan kepada rakyat bahawa memang selamat nak ke mana-mana dalam negara kita. Sama ada di bandar besar, bandar kecil, nak membeli belah, ataupun nak ke pasar, ataupun nak ke sekolah. Ini semuanya mesti dijamin. Kita dengar driver taksi pun merogol pelancong yang datang. Dan ini sesuatu yang tidak baik, yang tak pernah kita dengar. Negara Malaysia ni negara yang aman dan memang termasyhur dengan budi pekerti yang baik, sopan santun apabila menyambut tetamu dan pelawat ke negara kita. Jadi ini semuanya kerana barangkali mereka fikir keadaan mengizinkan mereka melakukan tindakan jenayah yang tak baik ini.